Alright, kita kena cakap pasal side ni dulu lah. Satu side ni dulu, okay? Which is aku nak highlight Kaido and Big Mom. Aku memang suka relationship diorang dua ni tau. Pandai lah, memang pandai lah Oda buat relationship diorang ni nampak. Untuk aku nampak sangat-sangat menarik. Okay, sejak daripada zaman Zebek lagi, diorang ni dah memang rapat macam adik-beradik. Love-hate relationship, okay? Support each other, gaduh each other, macam nak membunuh sesama sendiri. Tapi in the end diorang still macam sebenarnya ngam kan. Benda ni kita boleh nampak all the way sampai ke Wano kan, macam mana sampai Wano mula-mula gaduh, lepas tu lala jadi gang kan, jadi bersatu. So, macam sampai masa tu Marine pun panik macam, oh lemak, Rocks Pirate nak kembali ke apa benda kan. And end up kalah pun sama-sama, mati pun bersama-sama. Kalau betul matilah kan. Untuk chapter ni pula yang kita nak review ni, aku suka momen bila Big Mom yang dia daripada jauh dah bising dah kan, macam Kaido, macam nak aim Kaido, tapi sebenarnya dia terus attack Saturn Imo. Dia memang tengah gaduh dengan Kaido, tapi dia tahu siapa enemy, dia tahu siapa yang nak aim kan. Time tu memang bagi aku satu benda yang aku boleh respect dekat Big Mom lah. And then itulah, lepas dia dah attack, semua orang dah attack Imo, sambung balik bickering each other kan. Contohnya macam Big Mom ni dia gaduh balik dengan Kaido. So aku rasa ini adalah satu perkembangan ataupun character development yang sangat-sangat menarik. Walaupun sebenarnya terbalik lah, sebab kita tengah baca yang dulu, sebab kita dah kenal sekarang. Kita dapat tengok lah Big Mom guna teknik signature dia, iaitu Ikoku Sovereignty, while Kaido benda ni dah kena bahan kau-kau lah, tapi bagi aku make sense je lah kan. Kaido dia belum ada idea lagi lah kan nak bagi nama attack dia, tapi kita, at least kita, so kita tahulah ni teknik apa, ni teknik signature dia, iaitu Borrow Breath. At least ni benda ni menarik sebab this is the first Borrow Breath yang kata kita dapat tengok dia first time guna. And dia guna kat siapa? Dia guna kat Imo Saturn. So itu benda yang menarik. Whitebeard, karakter ni muncul pada tahun 2002 guys, mati pada tahun 2010. Lepas tu kita follow pula semua flashback dia, daripada flashback dekat Oden, flashback bersama dengan Zebek selama dia ni hidup, selama perang Marineford tu berlaku, selama flashback dia ni berlangsung 2-3 kali. Kita tengok orang tu, orang ni sekalipun dia tak pernah guna tau a name teknik, maksudnya teknik yang ada nama. And akhirnya dekat chapter 1163 ni, first time dia sebut a name teknik. Benda ni sebenarnya sangat-sangat typical dalam mana-mana cerita anime. Semua orang bila nak attack akan bagi tahu attack dorang tu apa kan. So basically Whitebeard dah langgar peraturan anime punya rules ni. And yang menariknya, nama teknik dia ni secara officialnya adalah Hakwa, ubah dalam bahasa English adalah Shattering Void. And nama teknik itu pun sebenarnya smart gila. Direct translate dia macam shattering tu macam pecah kan, macam pop macam tu. Void, the void ni macam benda yang macam kosong, macam empty space. So dia macam attack empty space macam tu. So benda tu sesuai dengan kuasa dia lah. So aku rasa macam Oda bagi nama macam ni nampak menarik lah bagi aku. Tapi walaupun ni adalah first time untuk Whitebeard, and aku check untuk Teach, which is pengguna seterusnya untuk buah Gura-Gura Nomi, dia pernah lah guna teknik ni, teknik yang bernama. Contohnya masa dia lawan dengan Law, which is dia guna teknik Tremor Crush, macam dia attack pada jauh tau. Dia smart. Tu benda yang kena puji juga Teach. Dalam masa singkat dia still dapat guna kuasa tu dengan baik. So secara ringkasnya, ni satu side lah, side Yonko lah kita panggil kan, yang and dalam masa sama side yang dah arwah. Side satu lagi pula adalah side The D Family. Ni side lagi menarik lah. Okay, kita start dengan Roger. Sama je lah. Okay, dia guna teknik signature dia, iaitu Kamusari. Ni benda yang paling famous. Sampai lah ke anak buah dia sendiri pun, Shank pun dah guna teknik yang sama lebih kurang macam Kaido dengan Big Mom tadi. Roger ni lepas dia guna attack dia, lepas tu bergaduh anggap kan, masing-masing belagak lah kan, show off siapa yang paling power teknik dia kan. So aku suka relationship macam ni tau. Aku suka relationship yang walaupun diorang rival, diorang bergaduh sama diorang, tapi diorang tahu nak aim siapa dulu. Sebab diorang attack 6 ni bukan macam dah plan ke apa, dah ready tau. Benda ni semua random. Padahal yang betul-betul aim Imo tentu Zebek seorang je, lepas tu yang lain semua buat secampur. So itu adalah momen yang sangat bagi aku menarik lah. And cakap pasal Garp tadi, Garp pun guna teknik signature dia, iaitu Galaxy Impact. Tapi yang best ni, dia guna Galaxy Impact tu kat siapa? Dekat Saturn Imo. Inilah masanya untuk semua yang selama ni kutuk Garp, yang hina Garp, kena bertaubat lah, kena buat permohonan maaf lah. Kan, aku sendiri pun sebelum ni buat permohonan maaf tentang Dragon. Korang semua yang kutuk-kutuk Garp tu pun sama, kena buat permohonan maaf. Walaupun yalah, mungkin waktu tu dia tak kenal, tak tahu pun Imo tu apa kan, tapi at least dia
Tahu. Oh, Gorosei okay fine. Terus hentam. Memang gangster gila, lebih kurang macam cucu dia jugalah, Luffy jadi selanggar. Tapi aku sure mesti ada orang akan tetap mempersoalkan macam, Pim, kalau Garp dah kalau Garp dah tahu Gorosei tu setan, kenapa dia masih nak stay dengan Marine, bla bla bla. Benda ni sama je macam jawapan aku sebelum ni. Benda paling basic yang korang kena faham. Kalau Garp tinggal ke Marine akan jadi lagi teruk. Kalau dia stay dalam Marine at least ada future yang cerah. Kalau korang tanya pula kenapa Imu tak bunuh Garp lepas Imu dah Garp dah nampak dia sebagainya, benda ni pun sama. Tapi benda ni nak cerita lebih-lebih pun tak guna, sebab kita memang akan dapat jawapan dia dekat hujung video. Tapi aku rasa benda yang paling senang kalau just nak jawab soalan ni, ini peluang untuk dia nak tukar naratif cerita tu. So instead of Imu jadi watak utama kat dalam cerita ni, dia dah ubah watak dia sebagai villain utama. Dia dah tukar, benda tu dah jatuh pada Z-Bag. Sebab itulah Sengoku cerita yang kalah akan the real enemy of God Valley kononnya adalah Z-Bag. So Garp naik, Garp dapat nama. So kalau Imu bunuh Garp, cerita dah lain, naratif tu dah jadi lain. So sebenarnya Imu pun bijak. Okay, dia dah tunjuk diri dia sebagai setan, dia jadikan orang lain setan, dia jadikan orang lain sebagai villain utama. Betul, dia habis lah. Tapi again, ni just nak jawab soalan lah, sebab macam-macam pun kita akan dapat jawapan dia juga nanti. So kita relax. Alright, kita pergi ke orang yang ketiga daripada D family ni, which is Z-Bag. Ni mungkin panjang sikit lah sembang. Sebab karakter ni aku tengok makin lama makin ramai orang suka. Suka tu dah satu hal, makin famous, makin ramai bercakap pasal Z-Bag ni. And no wonder lah masa kita buat voting poll sebelum ni untuk fan Malaysia, Z-Bag ni boleh dapat nombor 2. Sedangkan korang faham tak, Z-Bag ni karakter dia baru muncul tahun ni, baru muncul bulan Julai tahun ni, baru berapa bulan tapi dah famous gila sampai orang kat Malaysia boleh vote dia sebagai ranking nombor 2. And kalau kita tengok dekat social media pun ramai bersedih weh. Macam contoh dekat Reddit, dekat forum, ramai bersedih disebabkan apa yang berlaku kat Z-Bag ni, which is kita tahulah dia kena Domi Reversi kan. Sebab macam tahun lepas kita boleh cakap Loki lah kan. Tahun ni Z-Bag lah karakter yang akan menang anugerah paling popular. And ya, cakap pasal Domi Reversi tadi, ini benda yang kita dah predict sebelum ni. And inilah apa yang Sengoku cerita agaknya, yang tentang Garp bergabung dengan Roger untuk kalahkan Rock. Sebab yelah, sebelum ni ramai mempertikaikan cerita Sengoku, kata Sengoku tipu lah apa benda. Tapi macam aku cakap, relax, sabar. Ujung-ujung ni mesti ada kebenaran dia, which is now dah nampaklah kebenaran dia tu. Cuma naratif yang berbeza, penyampaian yang berbeza lah. Of course nak kena lebih kat Marine ni kan. Cakap pasal Domi Reversi ni, ini benda yang sedih lah. Arahan dia untuk dia kena Domi Reversi tu yang sedih. Sebab Imu bagi arahan untuk Z-Bag bunuh bini dan anak dia. So this part aku rasa memang aku nak highlight kau sebab benda ni kalau bab family ni memang terasa sikit lah kan. Sebab aku sendiri pun as a family man, aku sendiri as a father kan, ayah, memang benda ni terasa lah. And aku geram gila dengan Imu. Macam mana kau boleh nampak, aku faham lah kau dah waktu tu kau dah setinggi Menara Dubai, tapi macam mana kau still boleh nampak Aris dan juga Teach tu kat mana? Macam mana juga kau boleh, yang itu adalah bini dia ni pun baru join family Devi, anak tu pun baru lahir. Sebab Imu literally said the new family of Devi. So aku macam mana kau tahu kan? Seram weh. Ini berkait dengan observation Haki ke, ataupun dia ni memang something yang seram. Lepas tu selain pada rasa sedih yang ada tadi dengan rasa seram, aku juga ada rasa marah sangat-sangat tinggi lah. Sebab korang imagine kalau betul Garp dengan Roger lawan Z-Bag sebab nak halang Z-Bag daripada bunuh family dia, bini dan anak dia, which is Teach ni membesar dengan bunuh pula anak kepada Roger, and juga akan jadi punca kepada kematian Garp agaknya. Sebab sekarang ni dia pegang nyawa Garp dah separuh mati, dah kena tangkap. Okay, beberapa chapter lepas aku memang dah benci gila dengan Teach kan, especially cerita YB. And now kau buat pula benda yang similar dekat Roger dan juga Garp. Aku macam, weh, ni bukan aku menyampah dia dengan Teach ni buatkan aku betul-betul benci aku. Macam nak describe tau perasaan ni. Sebab bapak dia adalah orang yang makin lama makin kita respect, makin banyak chapter makin kita respect. And Teach ni pula makin lama makin kita elok. Sebenarnya Dragon Teach ni ada culik, lepas tu campak kat mana-mana laut dia, benda geram pula kan. Ataupun elok masa Captain John main tarik-tarik magnet dia tu, tarik sekali dengan Teach tu atau campak ni, geram aku. And aku cakap sebenarnya ni yang buatkan aku lagi bengang sebenarnya, korang nak tahu, adalah potential untuk hujung cerita ni kemungkinan besar Luffy akan bergabung dengan Blackbeard. Okay, fine, benda ni bukan benda baru, kita dah pernah sembang dulu 3 tahun lepas kita dah sembang. Tapi sekarang ni point tu makin lama makin kuat, dia buatkan aku jadi menyampah. Sebab yelah, first, both of them are D family. Teach dia nak tawan dunia ni macam bapak dia.
Luffy pula nak jadi Raja Pirate macam Roger. So diorang dua ni memang sangat-sangatlah sama, mirip kan? Tak naklah direct sangat kan, mirip dengan Roger dan juga Z-Bag. Luffy ni dia jenis pemaaf kan. Kalau korang nak cakap macam tak adanya Luffy nak geng dengan Teach sebab mungkin dia dendam dengan Teach sebabkan Ace mati, ya betul. Tapi orang macam Akainu yang literally bunuh Ace pun dia tak ada pun macam nak pergi balas dendam ke apa dia tak cakap sangat pun pasal benda ni. Kita boleh tengok semua villain dia end up jadi neutral ataupun at least boleh jadi kawan secara profesional. Tak ada pun lawan Luffy yang betul-betul end up jadi musuh abadi yang memang tak boleh ngam. Kau ambil cerita benda yang paling recent lah, benda yang paling latest, Lucci. Macam mana Luffy layan dia, macam mana Luffy duk lawan dengan dia. Lepas tu macam, bukanlah aku nak cakap berkawan, tapi at least boleh bergabung untuk buat something, which is masa tu dia bergabung untuk lawan dengan Seraphim. So benda ni tak mustahil boleh berlaku dekat dia dan juga Blackbeard. Kau tengoklah Loki kan, tiba-tiba aku terfikir pasal Loki yang semua orang kat Elbaf cakap Loki ni jahat. Member buat apa? Tak apa, biar aku jaga dia, biar dia jadi geng aku. Kalau dia buat apa-apa aku settle ni. Macam member macam tak kisah orang tu jahat ke apa benda. Kalau dia rasa dia boleh kontrol, dia kontrol. Sebab tu dia tak takut nak kawan, nak buat geng dengan Lucci apa benda. So kalau dia rasa dia boleh kontrol Lucci, dia buat lah. So mungkin dalam masa untuk case ni, mungkin dia rasa at one time lah kan, mungkin dia rasa macam aku boleh kontrol Blackbeard, aku boleh kontrol Teach ni, tak apa, kita geng ke kejap kan lawan dia. So benda tu boleh berlaku. So aku macam bapak lah kalau benda tu berlaku. Aku rasa waktu tu mesti aku macam geli gila. Macam geramnya aku dengan Teach sekarang ni kan. And benda yang paling best kali, Luffy ni dia bawa image Joy Boy lah kan, iaitu musuh pada Imu. Yang Teach ni pula based on bapak dia, tengok dia ni keturunan Devi. Devi ni pun musuh Imu. So makin lama makin banyak connection tau. Yang sebelum ni kita cakap pasal D family, kita cakap pasal Sun and Moon. Sekarang ni kau tengok dah ada Joy Boy, dah ada Devi. So, tapi tak apa, itu cerita kemudian lah. Aku just nak bagi tahu frustration aku lah memikir pasal ni. Okay, kita kena back to Z-Bag dulu lah. Kita kena cakap pasal Domi Reversi. Apa cerita kan, apa rahsia dia sebalik kuasa ni. Sebab kat sini aku ada buat research sikit lah. First time kita dapat tengok Domi Reversi ni masa dekat chapter 1150. So masa ni Imu arahkan Brogy untuk bunuh Jarul. So cara dia adalah Imu cakap dia akan bagi kuasa evil, di mana dia akan tukar lifespan orang tu dengan undying body and uncanny strength. Maksudnya paling senang nak faham, orang tu akan dapat body zombie yang tak akan mati, boleh regen balik, dan kekuatan yang luar biasa. So masa pertama yang kita nampak adalah Brogy keluar pentagram bawah dia, and then Brogy macam tenggelam separuh. Lepas tu Imu buat macam macam tu. So pentagram tu terbalik, Dory terbalik, boom, jadi versi setan. Okay, so tu basic. Tapi ada satu persoalan lah untuk situasi ni. Masa dekat Elbaf lah kan, ada 3 giant warrior tau yang kena Domi Reversi ni. Tapi masa ni Imu tak buat apa-apa. Tapi ni diorang 3 ni, kalau kita tengok balik kat sini, diorang macam tersepit kat tengah-tengah, terkepung di antara Dory dan juga Brogy. Lepas tu tukar kan, tu 3 ni jadi setan juga. So seolah macam tak semestinya Domi Reversi tu berlaku direct daripada Imu. So mungkin kalau dia berdekatan dengan yang lain, dia pun boleh jadi setan. So kalau benda ni betul, dia macam zombie lah. Macam ada efek zombie effect. Hantar seorang yang ada Domi Reversi, siapa-siapa yang berdekatan kena sentuh benda, tukar jadi setan juga. Weh, memang pening lah juga benda tu kalau benda tu betul berlaku kan. Kat God Valley ni pula soalan kedua yang pelik adalah bapa dengan nenek kepada Z-Bag yang sama jadi setan, kena Domi Reversi tanpa pengaruh Imu. Sebab masa tu Imu tak sampai pun lagi. So ni pun pelik juga. Macam siapa yang buat dia jadi Domi Reversi, siapa buat kalau dia jadi setan kan. So ada orang lain kan ada ability macam tu. And aku rasa tulis soalan ketiga, iaitu Z-Bag ni pula. Macam tadi aku explain basic dia, macam mana Brogy bertukar jadi setan. Z-Bag ni lain. Z-Bag ni dia tukar jadi setan tanpa tenggelam, tanpa ada pentagram, macam apa yang berlaku dekat Brogy tadi. So adakah sebab Z-Bag dia masa tu dia kena cucuk lah kan. So adakah sebab Z-Bag kena cucuk dengan Imu, so boom, terus jadi setan tanpa ada tu. Tapi tak tahulah, ini awal lagi lah kan. Mungkin next chapter dah akan tunjuk ada pentagram tu apa. Tapi ni aku cakap based on review untuk chapter ni. Tak ada pentagram, tapi kita dah nampak dah dia start berubah. So benda ni pun pelik juga sebab of course lah kita boleh buat macam-macam assumption, kita boleh buat macam-macam prediction. And even aku dah check sana sini pun aku tak nampak lagi mana-mana jawapan yang betul-betul jelas, yang betul-betul kuat lah. Tapi aku nak highlight juga, nak share juga korang, at least memang ada beberapa teori yang famous lah. Ramai cakap antara syarat nak buat Domi Reversi ni adalah orang tu kena berada kat dalam tanah tumpah darah dia sendirilah, negara asal dia kan. Dekat Elbaf, yang tukar jadi setan ni adalah giant yang memang giant Elbaf tu sendiri, original Elbaf. Sebab kalau macam contoh kita nampak Saul yang bertukar jadi setan, tu teori ni dah cancel lah. Sebab Saul dia bukan original Elbaf bukan semua giant original daripada Elbaf. Okay, korang kena faham benda tu. Kat God Valley pun sama, yang bertukar jadi setan ni semua golongan Devi.
which is Devi ni memang orang asal dekat God Valley tu, based on apa yang Zibek cakap lah kan, kampung dia guys. Satu lagi benda yang aku sonok borak adalah tentang pengaruh Will. Ini lagi menarik sebab pengaruh Will ni dia lagi besar, skop dia lagi besar. Contohnya karakter tu kena down, semangat dia kena hilang, so senang Imo nak kawal. Aku bukan suka sebut benda ni semata-mata pasal Will, sebab aku fikir macam ni tau, Imo ni kan setan. Cara konsep setan ni apply, kalau jin ataupun setan nak rasuk korang, semangat korang kena lemah dulu, iman korang kena lemah. Yang si Imo ni pula, dia memang betul-betul setan, perangai setan, and dia buat kerja macam setan lah. Maksudnya setan dia buat kerja tak secara direct, dia menyesatkan umat kan, dia menyesat korang. So sebab itulah dekat Elbaf diorang install fear dulu, diorang buat huru-hara. Lepas tu Imo guna peluang tu untuk rasuk and then bagi susuk dekat Dori dan juga Brogy. So kat God Valley ni pun dia install kegusaran, kerisauan, ketakutan dekat Zibek dengan cara dia ugut family Zibek. So buatkan Zibek punya, padahal kita tahu Zibek will dia mesti kuat, tapi bila kau dah ugut dengan family, memang Zibek jadi tak teram lah. Memang member panik kan. Sebab tu kita boleh nampak literally chapter tu member sebut je pasal family, gelabahan, kau nak buat apa kan. And kita jangan sesekali lupa dekat dalam One Piece ni, chapter 1101 yang Dragon cakap, a child is their parents weak spot. Kita dah banyak kali nampak benda kalau melibatkan family ni, dia akan jadi benda yang sangat-sangat sensitif. Kita dapat tengok macam mana Oden kalah dengan Kaido disebabkan Momo. Kita dapat tengok Gaban kalah dengan Gonko disebabkan anak dia. Sama juga Dragon terpaksa lepaskan anak dia sebabkan dia punya jalan dia untuk nak bebaskan dunia. Sama juga Kuma, Bonnie. So kita boleh nampak benda ni semua related. Dan kalau itu semua adalah syarat nak guna Dormiri besi, apa pula kelemahan atau cara nak counter Dormiri besi ni? Okay, Rukiah guys, Rukiah je dia. Okay, sabar je aku bagi introduction. Okay, aku pernah sembang pasal benda ni dulu. Teori tentang One Piece ni ada 3 jenis kuasa. Kuasa pertama Devil Fruit, kuasa kedua adalah Haki yang berkait dengan willpower macam kita sembang tadi, dan kuasa ketiga adalah Dark Power, kuasa imun lah. So kuasa setan. And chapter 1150 tu dah membuktikan yang teori aku at least tepat lah. Memang ada kuasa nombor 3 iaitu kuasa setan kan. Memang literally Imo cakap nak bagi kuasa evil. So dah betul lah kat situ. Cumanya aku tak suka nak kecoh-kecoh, aku masih mencari bukti. Benda ni aku start, teori aku start dengan Gorosei. So aku nak tengok dulu macam mana Imo bagi susuk dekat Gorosei, macam mana dia bagi susuk dekat Knights of God. Sebab cara dia bagi susuk ni dekat Gorosei dan juga Knights of God berbeza dengan Dormi Reversi lain. Walaupun kelebihan yang diorang dapat tu sama, diorang dapat regeneration dan diorang dapat kuasa lebih kuat, tapi sense dia berbeza. Sebab yang kena Dormi Reversi ni macam memang dah lupa diri, memang dah jadi setan betul. Tapi Gorosei dengan Knights of God ni dia still macam at least normal being. Ya Allah, Imo ni kemungkinan besar antara dua je. Dia ni adalah pengamal ilmu setan, sebab kita nampak dia ada buku tu, Grimoire tu, atau dia ni memang original setan lah kan. Kenapa aku cakap dia original setan? Sebab dia punya rupa sekarang ni aku tak sure kalau ni hanyalah siluet. Macam Oda tak nak tunjuk rupa sebab kau pelik tak? Oda kalau ni nak tunjuk siluet sebelum dia memperkenalkan karakter tu, tapi bila dia dah perkenalkan karakter tu dah tak ada siluet tau. Memang dia akan tunjuk rupa karakter tu macam mana, like how he did with Zibek. Nak memperkenalkan Zibek, dia bagi siluet. Tapi bila Zibek tu muncul betul-betul, tak adalah Zibek tu jadi siluet. The same with Gorosei, dia tunjuk Gorosei punya demon form tu siluet. Okay fine, sebab masa tu nak surprise. Tapi bila kat Egghead dia tak adalah tunjuk siluet, dia tunjuk betul-betul. Oda sepatut buat benda sama dekat Imo. So kemungkinan besar Imo ni bukan siluet. Apa yang kita nampak Imo, itulah dia. Lagi-lagi dekat chapter latest ni, yang dia buat Imo ni memang betul-betul macam tu lah. Kita bukan tengok Imo yang macam ni sekarang ni sebabkan siluet. Aku rasa memang itulah rupa dia. At least rupa demon dia kan. Mungkin kalau rupa manusia dia lain. Tu kau tengok lah macam mana Zibek cincang dia semua dia. Dia macam hanya sekadar satu kegelapan, like only a shadow tau. And benda ni kita boleh pergi lebih jauh. Like mungkin dia ada something lah. Okay, ni cerita lain lah kan, panjang lah nanti. So at least sorry kita dah side track ni lah, masalahnya bila spontan. Okay, macam mana kita nak cakap cara nak counter ataupun cancel Dormi Reversi tadi. So aku terfikir ada 2 cara lah. Satu Haki lah, ni paling simple lah Haki. Sebab kenapa aku yakin Haki? Satu, sebab Haki yang kuat macam Joy Boy dah terbukti dekat Egghead. Kita cakap based on facts. Dia automatic kalahkan 5 Gorosei serentak. Dan apa yang berlaku kat God Valley sekarang ni, mungkin tak akan ada benda boleh counter. Sebab ini kita sekarang nak tengok flashback benda yang dah berlaku. Tapi yang kat Elbaf ni yang penting, macam mana cara nak counter Imo yang dekat Elbaf ni. So aku yakin
orang macam Luffy dan Loki je yang boleh selamatkan Dory dengan Brogy ni menggunakan haki. Sebab for now kita boleh nampak memang Luffy dengan Loki lah yang mempunyai haki yang sangat-sangat powerful. Okay, tu haki. Kalau kita pergi pula kelebihan yang ada pada Luffy ni pula adalah kuasa Nika. Yang Nika ni pula adalah satu kuasa yang bagi aku sangat-sangat powerful lah. Okay, and aku rasa power dia ni mungkin tak jauh beza dengan Imo. Okay, ni mungkin teori lah. Kita terbalikkan dia. Kalau kita ada kalau kita ada Imo ada kuasa yang level macam ni, aku rasa Nika ada level yang macam tu juga, just opposite. Cuma Luffy ni dia bodoh sikit. Kan masa zaman dia budak getah dulu, dia okey lagi. Dia rajin nak explore, dia rajin nak belajar pasal power dia, semua benda kan. Tapi sejak dah jadi Nika ni, dia bagi aku dia macam lupa diri sikit lah. Kita tak nampak pun macam dia nak cuba study ataupun belajar pasal kuasa dia. Dia tak ada tertanya-tanya, tak sama macam sebelum ni. So dia bila tak ada praktis, tak ada apa, macam dia nak faham kuasa kau. So dia macam langgar je kan, macam random. So itu aku rasa macam benda ni kekurangan yang ada pada Luffy. Tapi kalau Luffy belajar benda tu, dia mungkin boleh jadi sama macam Imo. Kalau Imo boleh pengaruh orang untuk jadi setan, Luffy boleh pengaruh orang jadi macam Nika. Mungkin something yang macam Bonnie. Mungkin korang akan cakap Bonnie jadi Gear 5 tu sebab dia punya River Fruit. Ya, bagi aku betul lah tu. Tapi again, Luffy ni kuasa dia tak masuk akal. Limit by imagination. Mana tu dia boleh buat orang lain jadi Toon Force, Toon Power. Imo macam Domi Reversi, faham? Luffy pula Toon Power, semua jadi kartun, semua lompat-lompat. Contoh lah kan, semua jadi Gear 5. Korang ingat tak apa yang aku cakap dekat ML Studio sebelum ni? Luffy ataupun Joy Boy ataupun Nika ni, diorang ni adalah the embodiment of freedom. Diorang ni adalah simbol freedom, simbol kebebasan. Diorang ni watak yang membebaskan orang daripada kesengsaraan, penindasan, slavery. They are the one who give hope. Sebab Imo kelebihan dia bagi orang hilang harapan. Dia boleh buat orang hilang semangat, tunduk pada dia. Nika ni pula kelebihan dia bagi orang harapan, buat orang jadi semangat, bangkit bersama dia. So kalau Imo reverse diorang, Nika reverse lah balik. Macam kita parking kereta biar kepala kat depan, supaya senang nak keluar. Aku sebenarnya mengarut juga tapi korang faham tak maksud aku? Diorang ni, Nika ni semua adalah matahari pembawa cahaya dan sinar harapan. Nak lawan kegelapan, Imo yang gelap ni, yang hitam macam tu, kena bagi torchlight bagi cerah. Contohlah Toon Power kan. Kau bayangkan Luffy macam benda yang gelap tu, pap, keluar torchlight kan. Contohlah kan. Luffy ni tu je lah. Dia perlu kenal kuasa dia. And then dia kena buat orang Elbaf ni semua naik semangat lah. Jangan bagi diorang hilang semangat, jangan bagi diorang hilang harapan. Kau bayangkan kalau Luffy boleh buat Loki tu jadi Gear 5 juga, tak payah sembang apa-apa dah. Domi Reversi ke apa benda ke, settle. Luffy dengan Loki selamatkan keadaan kan. Kalau Imo Domi Reversi, bagi Luffy Sun Reversi lah kan.